Hello, hello. Boleh dengar ke? Testing, testing. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 4, 1, 2, 5. おはようございます。こんにちは。悪丸さん。いつも、おはようございます. Semua hayaiですね. Konnichiwa kata Akmal sang. Salah eja ya. Kalau wa tu pun kena pakai ha tu. Barulah betul ejaannya. Okay, kita pergi terus ke news kita pada hari ini walaupun kecil. Dah besar balik. Sekejap tengok saya. Ni besar. Ya, seperti masih tak biasa pakai komputer, laptop. Biasalah sensei. Okay, so hari kita nak baca macam biasa NHK. Diorang dah kembali buat news hari itu. News diorang berhenti selama 1 minggu sebab Golden Week. Sebab ada cuti Golden Week nama dia. So disebabkan tu diorang tak keluar news dalam masa agak lama juga. Okay, jom kita tengok sama-sama news pada hari ini. Hari tu kita dah baca hantar virus hantar virus dekat kapal cruise. Okay, kali ni kita nak tengok. Okay, yang ini sambungan cerita, I think sambungan cerita Adachi Yuki yang budak sekolah menengah meninggal dunia pada hari dia hilang pada hari dia patut graduate dan rupa-rupanya bapak dia sendiri yang bunuh, which is very very scary news. By the way, kejap saya nak atur sikit skrin ni. Tak nampak sangat, korang mungkin tak nampak. Macam tu. Nani-san konnichiwa. Konnichiwa. Okay, jom kita. Boleh nampak jelas ke ni? Harapnya boleh lah kot. Boleh nampak jelas tak? Kecil ke sensei? Adakah sensei kecil? Adakah sensei kena besarkan? Saya tengah tengok preview kat TikTok. Ni saya kena letak besar sikit, tak kat bawah. Sini. Oh. Sini okey. Tapi ni nampak tu kan, nampak ke saya letak kat atas. Tak tahu mana setup yang lebih nice. Ni lah kot. Ke saya kecil sangat kat sini, mama. Ya. Okay, so kita baca sama-sama news pada hari ini Okay, so cepat dekat saya. Sekejap, saya nak sambil tengok preview. Sebab saya nak pastikan korang nampak news tu dengan jelas. Okay, jom kita baca sama-sama. So dia kata, Kyoto-fu no jiken. Otoko no ko koroshita utagai de chichiwaya o taiho. So ini news ini dikeluarkan pada 2026年5月7日ですね。20時9分です。So dikeluarkan pada 8:09 PM. So diorang tak pakai gogo dekat sini, diorang pakai 24 hour system Rurouni-san, Wai-san, konnichiwa. Jangan lupa follow guys, kita buat live seperti begini setiap hari minasang. Korekara mo yoroshiku onegai itashimasu. So anyways, pukul 8:09 malam iaitu pada 7 Mei tahun 2026 So dia kata Kyoto-fu no jiken, otoko no ko koroshita utagai de chichiwaya o taiho. So diorang telah menahan seorang bapa dengan dakwaan membunuh anak lelaki, seorang budak lelaki. Kejadian di Kyoto cerita yang agak mengejutkan dekat Jepun sekarang ni iaitu pembunuhan Adachi Yuki not to confuse Yuki dengan Yuki. So Yuki tu nama bapa dia, Yuki is nama anak dia. Okay, pendek dengan panjang kat situ guys. So sengetsu Kyoto-fu Nantan-shi no yama no naka de nakunatta shougakusei no otoko no ko ga mitsukata jiken no news desu. So ini adalah news mengenai kejadian seorang budak lelaki yang dijumpai, budak lelaki sekolah rendah yang telah dijumpai meninggalkan dunia di dalam pergunungan Bandar Nantan di negeri Kyoto. Okay, kepada yang makan baru saja masuk, jangan lupa like dan follow sebab kita akan buat live seperti begini setiap hari jam 3 petang dengan basic bahasa Jepun secara percuma sahaja guys. Okay, tak minta gift, tak minta apa-apa. Ada orang hantar perfume, arigatou gozaimasu. Okay, thank you so much kepada Akmal-san. Saya tak minta, tapi saya minta korang share sahaja bagi ramai lagi orang belajar daripada sensei. Terima kasih banyak-banyak. Arigatou gozaimasu. Hai.
それから警察は男の子を殺した疑いで6日、父親で南丹市の足立優樹容疑者を逮捕しました。それから polis男の子を殺した疑いでdengan utagai. So utagai ni maksudnya dakwaan ataupun sangkaan. So utagai ni datang dari perkataan utagai mas. So utagai mas is verb Dia datang daripada verb. Cuma dalam bahasa Jepun ni bila kita buang mas, kadang-kadang dia jadi kata nama. So contoh utagai mas. Utagai mas. So datang dari perkataan utagaru Utagaru is bentuk kamus. Okay, siapa yang belum belajar bentuk kamus tu boleh belajar sendiri ataupun boleh join kelas Kaya Coaching lesson nombor 8 kita ajar bentuk kamus. So utagai mas ni maksudnya doubt. Utagai bila buang mas dia jadi kata nama. Benda ni banyak berlaku dalam bahasa Jepun Contoh utai mas. Utai mas menyanyi. Utai mas menyanyi. Uta nyanyian. Itu adalah benda yang banyak berlaku dalam bahasa Jepun Okay, so dia kata polis dengan dakwaan membunuh seorang budak lelaki pada 6 hari bulan, dia menahan bapa dia Adachi Yuki, suspek Yogisha ni suspek Adachi Yuki telah menahan dekat situlah. So dia kata keisatsu ni yoru to Adachi Yogisha wa 3月23日の朝に町の中のトイレで息子のユキさんの首を絞めて殺した疑いがあります。So dia kata kat sini, according to the police, menurut polis, Adachi Yogisha, suspek Adachi pada 23 hari bulan Mac punya pagi asar, machi no naka no toilet, dalam toilet di dalam satu bandar, musuko no Yuki-san, Yuki-san yang merupakan anak lelaki dia punya kubi, leher, shimete koroshita, dia telah menjerut dan telah membunuh. So utagai ni macam saya kata tadi ada dakwaan sangkaan. Of course bila news cover ni dia tak boleh kata betul-betul dia buat sebab nanti takut dia defamation. Boleh subject to liability, boleh kena saman. So dia orang kena cakap dakwaan sahaja. So jiken o shirabete iru hito ni yoru to, chichiya wa jiken no hi, kuruma de musuko o gakkou ni okutte imashita. その時、息子が本当の父親ではないと言ったことに怒って殺したと話しているようです。Okay, kita ada sedikit dialog yang berlaku antara suspek dengan arwah anak dia. So dia kata according to orang Hito yang menyiasat kes ini, jiken o shirabete iru, Chichiya wa ayah dia, jiken no hi pada hari kejadian. So hi ni hari, so jiken no hi tu pada hari kejadian. Kuruma de musuko gakkou ni okutte imashita. Dia sudah hantar anak dia. Okurimas ni datang, okutte imashita ni datang kata okurimas, telah menghantar anak dia ke sekolah dengan menggunakan kereta. Okay. So partikel D dekat sini bukan location tetapi penggunaan benda. Menggunakan kereta untuk hantar anak lelaki dia ke sekolah. Lepas kata sono toki musuko ga, pada waktu itu anak lelaki dia honto no chichi oya dewa nai. Kamu bukan ayah aku yang betul-betul. So honto ni maksudnya betul-betul. Chichi oya ni ayah. Cici dengan cici oya sama cuma beza bunyi je lah Saya kata anak lelaki dia kata awak bukan ayah saya yang betul katanya. Saya tak tahulah konteks ni, maybe kita kena tengok news penuh. To ita koto ni okotte koroshita. So dia marah sebab anak disebut macam tu dan telah membunuh dia. Tak boleh sebut kita kena ban dengan TikTok lah. Hanashite iru yo desu. So ini according to orang yang melakukan penyiasatan kejadian itulah. Okay, Pinocchio-san konnichiwa. Jangan lupa follow kita akan baca news bahasa Jepun setiap hari jam 3 petang secara percuma untuk mengajar bahasa Jepun. So anyways, ini news penuh dia. Saya nak tengok kejadian ada tak dia kata. Ni dia buat cerita penuh lah ni. 警察父親が息子との関係に以前から問題を、抱えていた可能性があり、こうした中で、衝動的に襲ったと見て詳しく調べています。So apparently dia kata hubungan ayah dengan anak tu tak berapa elok. Dia kata 以前から問題を抱えていた可能性があり、ada
ada possibility yang diorang ada masalah dengan hubungan ayah dengan anak. And dalam diorang bertengkar sama sendiri tu terjadinya pembunuhan itulah. Toyu koto desu. Okay, ada soalan tak untuk news mengenai Adachi Yuki ni? So Adachi Yuki ni news yang agak menggemparkan Jepun dan menggemparkan seluruh dunia actually, sebab orang tak sangkalah yang seorang bapa sanggup melakukan begitu kepada anak dia sendiri. So yang ni memang cerita yang agak famous. Sama juga ada satu kes suami dia bakar mayat isteri dia dekat zoo pun ada juga. Yang ni dekat Jepun, sebenarnya dekat Jepun lately. So agak menyedihkan dan saya hanya berkongsi untuk tujuan pembelajaran sahaja. Okay, kita pergi kalau ada soalan tanya dalam ruangan komen sebelum saya masuk ke news yang seterusnya. Okay, korang kalau ada soalan tanya dulu. Saya nak tu. By the way, thank you kepada top viewer kita Akma-sang, Nani-sang dan Pinocchio-sang. Hontoni arigatou gozaimasu. Apa khabar, semua sihat ke? Harapnya sihat-sihat belaka. Kita ada Pinocchio di sini ya. Pinocchio saya viewer baru saya tak pernah tengok lagi. Selamat datang anyways. Yoroshiku ne. Yoroshiku onegaishimasu. Okay. Kita sambung news Okay. Tadi kita tengok pasal kes Adachi Yuki tu tadi. Tenryu Mura Shinchan. Macam bosan sikit tapi boleh lah kot. Oh my god, sedihnya. Ada cerita bus accident So, bus accident bukan dekat Malaysia saja guys, dekat Jepun pun ada. Yang ni cerita yang agak tragis juga. Okay, mari kita baca sama-sama. So, news ini dikeluarkan pada 2026 年5月7日. So, 7 hari bulan Mei tahun 2026, 20時10分ですね. Iaitu 8:10 PM. Okay, kita baca sama-sama. Saya baca laju sikit kalau news, minta maaf tau. Tapi siapa yang tengah belajar hiragana, this is your time untuk membiasakan dengan hiragana. Fukushima ken koukosei ga notta basu ga jiko バスが事故。ごめんなさい。1人亡くなって20人怪我。Okay. So, dia kata di negeri Fukushima. So, Fukushima adalah nama negeri di Jepun. You know what? Saya nak cari sekejap Fukushima. Saya tak tahu Fukushima kat mana. Bukan Hiroshima guys. Bukan Kokok lah ada orang ingat Hiroshima. Tak sama dengan yang kena atomic bomb ni. So, ini Fukushima So, Fukushima di belah atas Tokyo. Sini Hokkaido, sini Aomori, sini Akita, Hirosaki, Morioka, Sendai. Sendai nama negeri ke? Saya lupa. Sendai tak siap prefecture juga kan? Oh, bukan. Dia nama bandar yang agak famous tapi saya person ni tak pernah pergi. Ada Niigata, Fukushima. So, Fukushima dekat sini lah guys So, dia kata koukosei ga notta basu. Bas yang dinaiki oleh pelajar sekolah rendah. So, koukosei dengan chugakusei lain tau. Ni saya nak explain korang sistem pembelajaran sistem pendidikan orang Jepun supaya korang faham sikit. Okay, korang nak baca video lah. Malu saya. By the way, yang masuk, jangan lupa follow Sensei sebab kita akan buat news macam ni setiap hari jam 3 petang untuk mengajar bahasa Jepun secara percuma je guys. Okay. Inovasi nak atur sikit ni. Baru nampak betul. Baru nampak. Nani semua boleh nampak. Yang top viewer kita boleh nampak Dasher-san, konnichiwa. Selamat datang ke live Kaiwa Coaching. So, saya nak ajar sikit pasal tu. Sistem pendidikan Jepun Okay. Di Malaysia, kita mula dengan tadika. Okay. So, tadika ada yang start 5 tahun, ada yang start 6 tahun, etc. lah guys. Okay. So, tadika. And then kita ada sekolah rendah. Okay, so sekolah rendah selama 6 tahun. Okay, 6 tahun. Sekolah menengah is daripada form 5 ke form 1 ke form 5, so 5 tahun. And then university lah. Uni. Okay, di Jepun dia punya sistem dia a bit different. So bila kita nak translate sekolah dalam otak kita susah. So mula-mula dengan UNC. Sorry.
Okay, so saya tulis kanji tapi jangan risau. Saya tulis hiragana juga guys. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Jangan takut. Yochien is tadika Okay, lepas tu sekolah rendah. Shogakse. Shogakse. So shogakko, gomenasai. Shogakko. Okay, shogakko sebutan ni shogakko di sini. Orang Jepun kadang-kadang dia short form kan, pergi show sahaja pun ada. So contoh nak kata saya anak saya sekarang ni form 1 darjah 1 sekolah rendah. So dia akan kata show ichi. Watashi no musuko wa ima show ichi desu. Okay. And then kita ada chugakko. Okay, di sinilah orang selalu ingat chugakko dengan koko adalah benda yang sama. Dia akan sebut dua-dua ni sekolah menengah, tapi dia separate tau guys. So yang ini adalah chugakko desu. So chugakko is actually form 1 sampai form 3. So dia bukan sekolah menengah, dia sekolah menengah rendah tau. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia make sense, junior high school. Okay. Kepada yang baru masuk, jangan lupa siapa yang belum follow sekarang sebab kita akan buat live setiap hari. Saya tak minta gift, saya minta korang like je bagi ramai orang masuk. Sebab saya nak mengajar lagi ramai orang news dan sebagainya lah. Okay, so ini bacaan dia adalah koko. Yang ini form 4 sampai form 6. So form 6 is actually quite common, tapi dia sebenarnya sampai form 5. But form 6 still dalam koko yang sama, still dalam sekolah menengah macam kita jugalah. Form 6 kita panggil senkoka. Yang ni atas sikit daripada form 5 lah. Macam ni bahasa Jepun So kita tak sebut koko ataupun chugakko ni sekolah rendah. So bila kita nak explain lah, contoh saya kat sekolah menengah dulu, kena buat distinction adakah chugakko ataupun koko. Sebab bagi orang Jepun, sistem dia separate dulu. Dia bukan benda yang sama. Harapnya korang belajar something lah pasal benda ni. Okay, kalau nak sebut student of those places, shogakuse, pelajar sekolah rendah, chugakuse, pelajar sekolah menengah rendah, dan kokose. Yochien tak ada, yochiensei tak ada, seto sahaja. Okay, lepas tu dia ada something yang orang tak tahu tau. Pernah tak dengar seto dengan gakse? Pernah tak korang fikir apa beza seto dengan gakse? Siapa yang pernah dengar Okay, seto is usually digunakan untuk bawah university punya student. So contoh sekolah rendah, sekolah menengah, tadika, semua tu seto. Bila gakse, usually dia atas uni, which is daigaku lah, uni dan ke atas. Ini beza cerita. Ini sesi saja cerita pasal sekolah ya guys. So lagi panjang sikit cerita, kita sama balik. So dia kata kokosei ga notta bus ga jiko. Bas yang dinaiki oleh pelajar sekolah menengah atasan terlibat dalam kemalangan. So jiko dekat sini maksudnya kemalangan Hitori nakunatte 20 nin kega. Dia kata seorang telah meninggal dunia, 20 orang cedera. So kega dekat sini cedera kega o shimasu. Kega. Okay, mari kita baca. Fukushima ken de atta koutsu jiko no news desu. Ini adalah news mengenai kemalangan lalu lintas. So jiko tadi kita tengok adalah kemalangan, koutsu maksudnya lalu lintas yang berlaku di Fukushima negeri. Japanese ada macam ABC tu ke Gekko tanya. Okay, Gekko tanya soalan, saya jawab terus Okay, Jepun ada huruf-huruf, kita panggil huruf fonetik lah kan. Saya cerita kat sini. Okay, huruf ni dia ada banyak jenis tau. Huruf yang common adalah kita sebut huruf fonetik dan huruf semantik. Okay, apakah huruf fonetik? Huruf fonetik adalah huruf yang membawa bunyi sahaja. Yang membawa bunyi, bukan sahaja, apa huruf yang bawa bunyi? A, B, C, alif, bata, apa lagi? Hiragana, katakana. Kalau Gekko-san tanya, adakah Japanese ada juga macam A, B, C? Dan jawapannya adalah ya. Sebab function huruf-huruf ni adalah bawa bunyi sahaja. Kalau dia huruf A lah. Kalau dia I lah. Dia bawa bunyi sahaja. Dan dia kena bergabung dengan huruf lain untuk menghasilkan makna. Huruf semantik pula, dia membawa makna. Contohnya apa? Apa yang huruf membawa makna? Emoji. So, contoh sikit.
Macam ni kan. Yang ni dia bawa makna sahaja tapi dia tak ada sebutan. Ya, huruf tak ada maksud, perkataan yang ada maksud. Huruf ada maksud gecko. Kalau huruf semantik. Kalau huruf tu huruf kanji, huruf semantik, then dia ada maksud. Peliknya, jangan pelik lah. Ini adalah huruf bahasa lain, memang dia macam tu. Bahasa Cina pun, for example kan. Okay, kalau gecko sang tengok ni kan. Huruf ni. Ni huruf ni, tapi dia ada maksud. Ini maksudnya belajar, ini maksudnya sekolah. Ada maksud. So ini adalah dalam kategori kita panggil sebagai kanji. So huruf kanji adalah huruf yang berasal daripada dinasti Han. Yang dibawa masuk ke dalam bahasa Jepun dan bahasa Korea, digunakan dalam bahasa diorang. So dia ada huruf fonetik dan huruf semantik, guys. Dalam bahasa Jepun, dia guna hiragana, katakana dengan kanji sekali. So harapnya gecko sang ada belajar benda baru benda menarik kan. Okay, so kita sambung lagi. By the way, siapa share tadi link Akmal sang, memang arigatou gozaimasu. Semoga lebih cepat belajar bahasa Jepun ya. Laki jangan tak laki, follow arigatou gozaimasu. Okay, kita sama baca. So yang ni recap siapa yang baru masuk, ini adalah news kejadian kemalangan bas yang telah melibatkan pelajar sekolah menengah atasan di negeri Fukushima di Jepun So dia kata 6日の朝、福島県郡山市の高速道路で小さいバスがガードレールなどにぶつかって壊れました。Okay, ada banyak perkataan kat sini, kita tengok satu-satu. Tiba je Cibi, masuk-masuk hiragana katakana. Okay, sebab dia tanya tu. Dia orang kalau nak belajar menulis Jepun akan belajar apa dulu? Hiragana katakana, betul? So dia kata pada 6 hari bulan pagi, Fukushima Ken Koriyamashi, di negeri Fukushima, di nama tempat nama dia Koriyama, bandar Koriyama. Kosoku Doro de, di laluan utama, laluan lebuh raya. Kosoku Doro ni susah sikit nak hafal kalau tak ingat kanji, tapi korang boleh hafal bunyi. So Kosoku Doro maksudnya highway. So high speed way actually tu. Kosoku ni kelajuan tinggi, Doro ni jalan untuk bawa laju lah. So ini maksudnya highway, Kosoku Doro. Siapa baca banyak news dia akan tahulah. Chisai basu ga, bas yang kecil, guardrail nado ni butsukatte, dia berlanggar dengan guardrail dan sebagainya. So guardrail ni, kalau korang tengok kat jalan kan ada penghadang jalan kan, yang ni traffic barrier. Dia ada nama dalam bahasa Jepun Bogosatsu kamoshirenai. Bogosatsu kana wakarnai kedo. Yang ni guardrail Nado ni butsukatte kowaremashita. So dia berlanggar dengan guardrail and then dia kowaremashita. I think dia rosak. Rosak. So. Tak tahulah dia tumbang ke tidak. Tengok jap. 昨日20人が乗ったyang macam ni. Ni keadaan dia. Saya tak boleh main video lama sangat tau. Saya kena restrict hari tu. Kat TikTok ni. TikTok ni segala macam lah sensitifnya. Sorry ya banyak tanya, tak apa. Tanya je banyak-banyak gecko sang. Kalau gecko sang nak tanya lagi banyak, boleh masuk dalam kita punya apa app? Group. Group app hijau. Ya, betul kata Rik Sang tu. Zenze, GB ada topik nak bincang dengan Zenze. Bincang lah puas-puas. Bincang lah banyak-banyak. Okay, saya sambung, sorry Tapi Sensei dah tak on Discord. Sensei on lah. TB je yang tak tengok. Kita orang semua masih on lagi kat Discord. Group tu hidup, hidup sikit lah. Tak hidup selalu. Okay, anyways. Bus ni wa Niigata Ken Niigatashi no koukou no seito tachi ga notte imashita. So dia kata bas itu dinaiki oleh para pelajar. So seito ni adalah pelajar, para pelajar seito tachi koukou, sekolah menengah atasan of bandar Niigata di negeri Niigata. Pentinglah belajar bahasa. Macam manalah korang belajar bahasa. Gecko suka belajar apa Gecko? Saya tunggu jawapan Gecko sampai kita baca ni. Gecko suka belajar apa? Gecko tengah fikir kata apa? Saya suka something yang mencabar macam Science and Math. Peninglah belajar Science and Math. Macam mana Gecko boleh belajar Science dengan Math? Jawapannya Gecko, minat. Itulah jawapan dia.
Saya pun suka sains dengan math juga. Tapi bila masuk universiti saya dah tak minat dah. Saya suka bahasa. Dia ikut orang lah. Ada orang mungkin suka sains dengan math. Ada orang dia bukan suka, kadang-kadang dia ngam sebenarnya. Kadang-kadang dia tak semesti dia suka dulu. Dia belajar dulu baru dia minat. Saya suka bahasa tapi susah nak hafal. Tak apa, kena Gekko-san kena join kelas kayak coaching. Murah je. RM90 sebulan 4 jam. Maksimum 7 orang satu kelas. Sahaja bagi tahu lah. So di iklan sikit guys. Okay. この事故で生徒1人が亡くなりました。そして生徒と運転手の全部で20人が怪我をしました。生徒たちはソフトテニスの試合に行くところでした。Okay, so dia kata apa? Disebabkan kemalangan ini, promote nampak mestilah. Macam saya math kena faham, kena faham je. Ya ke kena faham je? Sains banyak bermula daripada hipotesis. And then daripada hipotesis kita lakukan investigation. Kan? Apa dah nama benda tu? Ada nama science way tu. Make a hypothesis, create plan and experiment ke apa tah. Saya tak ingat dah. Okay, regardless. Sorry guys. So dia kata disebabkan kejadian ini, disebabkan kemalangan ini, seito hitori ga nakunarimashita. Seorang pelajar telah meninggal dunia. そして生徒と運転手の全部 so semua zenbu ni perkataan yang selalu belajar zenbu. Okay, so semua termasuk pemandu, untenshu ni pemandu dan pelajar 20人が怪我をしました。20 orang telah cedera. Keko kata ya, bila kita faham explain kita akan faham jalan cara pembuatan. Dia belajar bahasanya simple je. Korang kena banyak buat. Saya bagi tahulah. Boleh tanya Akmal-san. Ada Akmal-san ni, top viewer kita. Top viewer siap. Top viewer kita, dia tahu macam mana nak belajar bahasa Jepun. Saya selalu bagi tahu. Jangan lupa apa. Macam tu. 生徒たちはソフトテニスの試合に行くところでした。So, para pelajar ni on the way pergi ke perlawanan soft tennis. Akmal kena mention tu. Soft tennis ni saya tak tahu. I think it's just tennis. Kena ada soft tennis. Soft tennis, hollow soft rubber ball is hit over a net with a racket. Saya tak tahu. Siapa tahu soft tennis? Ada orang tahu soft tennis? Apparently this is soft tennis, guys. テニスとソフトテニスの違いを解説。初心者でもわかるルールや用具の知識。Apparently dia berbeza dengan tenis. Saya pun tak pernah dengar juga. Okay. So dia kata, 警察が事故の原因を調べています。バスはレンタカーでした。高速がバスの会社に頼みました。Okay.高校がバスの会社に頼みました。So dia kata, polis sedang menyiasat punca. So gaining is punca kemalangan tersebut. So dia kata bas ni adalah rentaka. It's rented. Dia orang sewa Bas ni adalah bas sewa. Koko ga bas no kaisha ni tanomimashita. So sekolah menengah telah meminta. So tanomimasu ni minta kepada bas punya bas company untuk bagi dia orang bas dan hantar student tu lah. バスの会社はレンタカーの店からバスを借りて運転手も高校に紹介したと話しています。So, company bus tu tadi rent car no mise kara bus o karite pinjam bus daripada, maksudnya dia sewa daripada kedai tu punya rent car punya kedai. Untenshu mo koukou ni shoukai shita. So dia orang pun juga shoukai. Siapa belajar dengan kaya coaching, first lesson kita belajar jiko shoukai. Mungkin sebab saya ada disleksia, sebab tu saya susah faham huruf. Faham ke kosang? Kalau ada disleksia tu different story lah. Saya tak tahu kalau disleksia macam mana nak handle. But kita ada kelas yang tak pakai ABC. Yang itu special untuk orang yang bukan tak pakai ABC, sorry. Tak pakai hiragana katakana, just ABC sahaja untuk yang contoh dia tak nak membaca tapi mahal sikit lah kelas tu. Sebab dia one to one. Okay, so shoukai. Akmal-san, apa shoukai? Uyo, kata Chibi-san. Benda syak. Gekko saya pun okay, tapi physical faham je. Alhamdulillah. Tapi dia lain condition lah Nani-san.
Sebab kalau gecko dia, apa kata orang tu, dia ada disleksia, so susah nak tu. Apa tu? Apa maksud shokai? Akmal-san cepat. Shokai. Kita dulu belajar jiko shokai kan. Shokai tu apa Akmal-san? Akmal-san student kita ha. Saya put dia on the spot. Telah diletakkan di dalam spot. Cibi-san pun student kita dulu tapi dia derhaka sikit. Sikit je lah. Apa Akmal-san? Cepat Akmal-san. Apa shokai? Jiko shokai, ingat jiko shokai. Buang jiko tu jadi apa? Mana ada. Di sini penyakit keturunan orang dulu-dulu kata betul huruf. Faham? Lambatlah Akmal-san ni. Betul. Chibi-san yang jawab. Okay, so shokai ni maksudnya introduce. Jiko shokai, introduce diri sendiri. Jiko shokai. Shokai maksudnya introduce. So dia kata, bas punya company di tadi, dia yang pinjamkan bas tu, dia jugalah yang introduce pemandu bas kepada sekolah menengah atasan. To hanashite imasu. Dia berkata. Dia mau macam keliru huruf DBP. Faham. Kalau Gekko-san kena faham dalam bahasa kita tak semestinya kena belajar huruf. Dia ada banyak skill tau bahasa ni. Bahasa ni kita ada banyak skill. So for example, yang ada 4 main skill. So kita ada dengar, kita ada cakap, kita ada tulis dan kita ada baca. Baca dan tulis. Okay. So tak semestinya kena pandai baca untuk pandai bahasa Jepun ataupun apa-apa bahasa. Ni Gekko, ramai orang salah faham. Sebab tu kan kadang-kadang saya kata, korang rasa boleh tak orang pandai bahasa kalau dia tak pandai baca dengan tulis? Ramai kata tak boleh. Saya kata kalau macam tu orang buta tak boleh lah. Tak boleh pandai bahasa. Sebab tu selagi kita ada senses, kita ada telinga, kita ada mata. Kalau mata kita tak boleh melihat, tak apa kita ada telinga. Kalau orang buta dan pekat sekali, dia ada bahasa-bahasa lain. Bahasa ni banyak tau actually. Ini yang orang tak faham bahasa. Orang ingat bahasa is just ada banyak bahasa. Bahasa Jepun, Perancis apa semua tu kan. Bahasa sangat banyak. That's why komputer kita panggil programming language. Dia ada reason. One day lah saya cerita bahasa ni apa guys. Lain kali. Kimi Azman, konnichiwa. Terus follow laju Kimi-san Okay, 国土交通省は会社と学校、運転手でどういう話があったのかなどを調べています。So, 国土交通省 Menteri Lalu Lintas Negara wa 会社と学校 company dengan sekolah 運転手でどういう話があったのかなど調べています。sedang menyiasat Saya kata menyiasat guys. Saya dah tak betul lah buat live ni. Menyiasat. Okay, so benar Rasulullah pun tak pandai baca dan menulis pada awal. Pada awal saya tak tahu hujung tu Rasulullah pandai baca ke tidak, tak sure. Saya kalau baca Al-Quran berumi tak apalah. Yang penting baca Quran. Ada orang pandai baca berabuk Al-Quran atas almari kan, atas rak kan. So bahasa ada banyak lah. Itu je point dia guys. Okay, sorry. Dahsyat Sensei menyiasat Sensei menyiasat. Kita bila baca news banyak guys, dia jadi tak keruan tau. Kadang-kadang Sensei nak translate kasi rasa macam berasap tau kepala. Okay, so dia kata sedang menyiasat apa doyu hanashi ga atta no ka. Apa cerita, apa perbincangan diorang, perbincangannya macam mana dengan untenshu tu, dengan untenshu pemandu sekolah dan company tu. Apa yang diorang tu sedang menyiasat lah kejadian tersebut. Apa jadi wallahualam kita tidak tahulah. Ni boleh jadi kes macam dekat Malaysia, dia apa tu, stres ke apa kan, kena kejar trip ke benda-benda macam tu, dan end up accident pun saya rasa is zen arigatou gozaimasu Okay, kita sambung lagi guys.
Yang seterusnya. Haha no hi no message. Nyugan no kenshin o ukete. Guys, saya baca, saya tengok news yang agak pelik sikit guys. Okay. Zenze, share lah link news. Lah, korang nak link, kalau nak minta link bagi tahulah. Saya tak tahu boleh paste ke tidak dekat TikTok. Adakah saya akan kena ban kalau saya paste news? Ada tahu tak? Han-san, konnichiwa. Okay. News yang saya baca ni agak pelik sikit. Personal malah lah sensei nak DM seorang-seorang. Pergi cari sendiri. Chibi-san. Paste link macam nono je. Ha kan. Ha, tengok Uni Geneva. Uni Geneva lah. Pergi. Tak tahu. Saya nak kata something along the lines of pergi sepak Chibi. Tapi macam kasar pula. Ni Chibi sendiri kena pergi ni. News web. NHK News Web Easy ni. Cari sendiri. Dia ada 5/8. 8/5 komentar. Okay, kita baca. Saya tak tahu kenapa. Kita baca lah. Kita faham lepas ni. Okay, so haha no hi no message. Nyugan no kenshin o ukete. Siapa tahu apa maksud haha no hi? Guys, semalam haha no hi guys. Semalam haha no hi 5月10日 haha no hi でした。そうhari ibu. そう Mother's Day. そう母の日。そう月光さん。合ってます。So tak perlu pun boleh baca hiragana Gekko. Haha no hi. Hahaha no hi. Haha tu ibu kan? Ya betul. Betul Gekko. Haha Running Man lain lah pula guys Okay, so haha no hi no message. Message hari ibu. Nyugan no kenshi o ukete. Sila ambil pemeriksaan kanser payudara. Why? Why is this a message? So dia tulis kat sini. Itsumade mo genki de ite hoshii kara nyugan kenshin o ukete ne. Nyugan kenshin wa 40歳から2年に1回定期的に受診することが大切です。So dia kata, sebabkan saya nak para ibu di luar sana sentiasa sihat, silalah ambil pemeriksaan kanser payudara. Okay, pemeriksaan kanser payudara bermula daripada 40 tahun setiap 2 tahun sekali. Teknik jushi suru koto kata sangat penting untuk menerima pemeriksaan secara berkala. Korang rasa sesuai tak mesej ni hari ibu? Kalau kau rasa sesuai, tekan 1. Kalau rasa tak sesuai, tekan 2. Tekan 1 kalau kau rasa mesej ni sesuai. Tekan 2 kalau kau rasa tak sesuai. Sekejap. Saya rasa 1 ke sesuai? 1 sesuai ke 1 tak sesuai ni? 1 tak... 1... Okay, 1 sesuai je kan? Ke saya salah? Macam tak sesuai dia cakap pasal ni masa hari happy. Gego kata tak happy. Tak sesuai. Gini jenis orang kata sesuai. Sebab ibu sinonim dengan breastfeeding. So, breast cancer. Well, hito sore-sore dah ne. Ikut orang juga lah kan. Tapi kalau saya lah kan, I think anytime sepatutnya. Macam saya macam dia orang menggunakan hari ibu sebagai, well, is that wrong though? Niat macam okay, entah. Tapi dah 40 plus kan. Itulah itu. Ma. Okay, so dia kata, silalah ambil pemeriksaan kanser payudara. Okay, so dia kata 10日は母の日です。 10 hari bulan adalah hari ibu. So kalau korang tengok kat sini kan, ini adalah benda yang agak tricky pasal bahasa Jepun. Kalau korang tengok kanji ini dengan ini sama tau. Tapi sebutan dia ka dekat sini, kat sini hi. Ini yang tricky pasal kanji bahasa Jepun. Dia boleh berubah sebutan dan maksud mengikut keadaan. Macam tu Betul tak Cibi? Cibi bila nak sambung belajar dengan sensei ni? Sensei charge harga kawan RM100 sejam Okay, saya sambung. Tokyo to wa
お母さんたちに乳がんの検査を受けてもらうためにメッセージカードを配っています。So dia kata di negeri Tokyo, di bandar Tokyo, お母さんたちに kepada para ibu 乳がんの検査を受けてもらうために demi supaya ibu-ibu ni menjalankan pemeriksaan payudara, kanser payudara, mesej card を配っています。Diorang sedang mengedarkan message card. Cibi rindu dah nak belajar balik, Sesi pun rindu nak dapat duit ni. So silakanlah 101 jam untuk Cibi. Cibi sahaja 100 sejam. Yang lain semua RM22.50 1 jam. カードにはいつまでも元気でいてほしいから乳がんの検査を受けてねと書いてあります。So tertulisnya di kad itu yang saya baca tadilah, iaitu kami nak kamu para ibu ni sentiasa sihat, silalah jalankan pemeriksaan kanser payudara. 母の日のプレゼントや花を売る店でレジの横などにカードを置いています。So dia kata haha no presento, so hadiah hari ibu, dan di kedai-kedai yang menjual bunga. So di Jepun dia ada culture, tak silap sensei lah, bagi bunga waktu hari ibu. Betul ke? Haha no hi ni no hi no yoku aru presento. Kita tengok apakah hadiah yang orang Jepun selalu bagi waktu hari ibu. So dia kata no presento wa carnation o chushin to shita flower gift. So dia kata bunga carnation, guys, apparently is hadiah yang sesuai untuk hari ibu. Oh, korang tahu tak something? Korang tahu tak dekat Jepun tak boleh hadiahkan bunga untuk orang sakit? Korang tahu tak? Tak boleh. Bukanlah tak boleh, tak bagus. Siapa tahu kenapa? Oh, Gekko sangat tahu Tahu tak kenapa kita tak boleh bagi bunga betul dekat orang waktu sakit? Untuk orang mati, sebab macam death kan? Tak tahu. Yang saya tahu, the reason diorang tak bagi bunga sebab bunga hidup. Kalau bunga yang tak hidup boleh. Sebab bunga hidup dia akan layu tau. Orang tu dah tengah nak sihat, dia nak aku nak sihat, aku nak slow-slow jadi bertenaga. Tiba-tiba tengok bunga tu bagi layu depan dia. Jadi macam tak ngam. Itu yang saya pernah dengar cikgu Jepun saya explain, tapi saya tak tahu dah nak kata apa bunga ni untuk orang mati. Macam mengharap orang tu mati. Yelah kot. Yang saya tahu sebab bunga hidup dia akan mati kemudian. So macam orang tu tengok macam aku akan mati dan layu macam bunga ni. So macam tak sesuai. Sajalah cerita tu. So dia kata di kedai-kedai menjual bunga dan hadiah hari ibu, reji no yoko nado ni kado oite imasu. So diorang meletakkan kad di reji no yoko. Yoko ni ML Syuko Yoko. So ML Syuko Yoko tak ada kaitan pun sebenarnya. Yoko tu maksudnya sebelah. Reji ni datang dari perkataan register. So register is cash register. So cash register dalam bahasa Jepun kita sebut register. Macam tu. Okay, tapi dia short form kan jadi Regi. Melawak sensei dah ikut Kak Nina. Apa yang melawak ikut Kak Nina? Sensei lebih lawak daripada Nina Sang. Okay, so dia kata di sebelah counter register dia letakkan kad. Terus dia kata mise ni kita josei wa kono kaado o morau to kensa no koto o kangaeru node ii to omoimasu to hanashite imashita. So seorang perempuan yang telah datang ke kedai itu, so mise maksudnya kedai So seorang perempuan yang telah datang ke kedai itu berkata, bila dapat kad ini, kensa no koto o kangaeru node, dia akan mula fikir pasal pemeriksaan kanser payudara. Ito omoimasu. I think it's good, kata perempuan tu. Dia sama opinion dengan Unique Journey of Life tadi. Okay, lepas tu
がんの研究をしている団体によると、乳がんを早く見つけて治療を受けた場合、10年以上生きている人は 90% ぐらいというデータがあります。Okay, so dia kata apa? Okay, according to organisasi atau kumpulan yang sedang melakukan research, so KenQ is research of payudara, 乳がんを早く見つけて治療を受けた場合、kalau by ni in the condition, dalam keadaan, dalam senario mereka menerima perubatan, mereka menerima pemulihan dan diorang jumpa, kalau jumpa breast cancer awal-awal dan menerima pemulihan, 10年以上 dalam 10 tahun dan ke atas 生きている人は 90% ぐらい。So, orang hidup lebih kurang 90% kalau jumpa awal, menerima perubatan dan hidup melebihi 10 tahun というデータがあります。Itu adalah cerita mengenai tulis pasal kanser payudara di kad Hari Ibu. Ya, tengok saya ada lagging sedikit kan. Macam tu sikit kan. Okay guys, ada soalan lagi tak? Ada soalan lagi pula. Ada soalan tak? Yang korang nak tanya dalam ruangan komen sebelum saya pergi yang seterusnya. Last hari ni actually. News ni bagi Cibi lagi susah nak faham daripada news tadi. Yeah. Boleh tak? Sebab dia guna banyak perkataan research, I think. Yang ni tadi banyak macam perkataan yang betul-betul saya kind of faham. Saya kind of faham kenapa Cibi saya cakap macam tu. Okay, kita baca news yang terakhir pada hari ini. Nak cerita pasal Trump pula. アメリカの裁判所トランプ大統領が決めた関税は法律に違反。Kita cerita pasal benda ni lagi guys. Okay, Sese hari tu ada belajar perkataan baru tau. Kanze. Ni perkataan baru bagi Sese. Sese tak tahu. Okay, bila kita nak jumpa perkataan baru, Sensei yang dah belajar berbelas tahun ni pun jumpa banyak perkataan baru. Sebab dalam bahasa Melayu pun kita banyak perkataan kita tak tahu tau. Apa contoh bagus Apa sniper guys dalam bahasa Melayu? Mungkin ramai tak tahu kan sniper. Apa sniper dalam bahasa Melayu? Penembak jitu. Macam, betul penembak hendak. Penembak tepat guys. Ada yang sebut penembak hendak. Gecko macam betul. Penembak jitu serius lah. Penembak jitu. Penembak jitu nama dia. Serius lah. Sniper penembak jitu. What the heck? Penembak jitu. Betul lah. Macam ada betul. Tapi ini macam bahasa Indonesia. Penembak jitu atau pendekal liar adalah istilah militer yang merujuk kepada seorang prajurit yang memiliki kemampuan menembak jarak jauh dan tergabung dalam regu infanteri. Dalam bahasa Inggris, istilah ini disepadankan dengan marksman, designated marksman, dan sharpshooter. Walau terdapat beberapa pengertian, peran dan doktrin militer yang membedakannya. Boleh guys, saya macam bunyi Indon sikit Okay, so penembak jitu apparently. So, sama dalam bahasa Melayu. Bahasa Jepun pun saya ada banyak perkataan saya baru belajar. So, korekaramu yoroshiku onegaishimasu. Saya akan belajar lagi banyak benda sama kita baca news ni. So, anyways, アメリカの裁判所、トランプ大統領が決めた関税は法律に違反。So, Amerika 裁判所ni maksudnya mahkamah. Saibang, penghakiman. Kita saibang orang tu, saibang suru. Saibang o kudaru. So, saibang ni maksudnya penghakiman. Saiban sho ni tempat berlakunya penghakiman aka mahkamah. So, dia kata Trump daitorio kimeta kanze. Kanze, kalau tengok Z hari tu saya ada ajar dalam news sebelum ni, bermaksud
cukai. So tarif yang telah ditetapkan oleh Presiden Trump, horitsu ni ihang, melanggar undang-undang, kata Amerika punya ト mahkamah. ランプ関税に Okay guys. Tak apalah, malas pula jadi politik kan kalau cerita pasal Trump ni, tak mahu. Okay, so anyways, トランプ大統領が決めた関税についてのニュースです。Ini adalah news berkenaan dengan tarif yang dikenakan oleh Presiden Trump. So dia kata, アメリカの裁判所は7日、トランプ大統領が今年2月に始めた 10% の関税について法律に違反していると言いました。So kata Mahkamah Amerika pada 7 hari bulan berkenaan, so ni cerita ni berkenaan tarif 10% yang dimulakan pada tahun ini bulan Februari oleh Donald Trump, 法律に違反していると言いました。Mereka berkata yang benda ini adalah against undang-undang. So ihang dekat sini maksudnya against, melanggar undang-undang. Okay, lepas tu dia kata lagi, トランプ大統領は去年 IEEPA という法律を使って外国から輸入するものの関税を高くする命令を出しました。So kata Presiden Trump, tahun lepas IEEPA, saya tak tahu apa benda IEEPA ni, kita tengok sekejap. International Emergency Economic Powers Act 1977 to regulate international commerce after declaring a national emergency regarding an unusual external threat. So dia guna IEEPA ni untuk naikkan tarif sebab dia kata ada emergency. So Amerika terpaksa buat macam tu. という法律を使ってdia menggunakan undang-undang IEEPA itu, 外国から輸入するもの, benda, mono. Union ni maksudnya import, masuk. Kalau korang belajar kanji, new punya new ni maksudnya hairimasu. Sofia-san, konnichiwa. New dekat sini maksudnya masuk. Sebab tu belajar kanji is one of the, bila korang kanji ni korang akan setback sikit, korang akan sakit belajar awal-awal. But bila korang dah hafal kanji, belajar bahasa Jepun sangatlah senang. Okay, so dia kata benda yang diimport masuk dari luar negara punya tarif takakusuru mere o dashimashita. Dia telah mengeluarkan arahan untuk menaikkan tarif kepada benda yang diimport masuk. Import masuk dari luar negara. FX Reed-san, konnichiwa. しかし、裁判所が今年2月、この法律で大統領が命令を出すことはできないと言いました。Dia kata, akan tetapi, しかし、mahkamah pada bulan Februari tahun ini, この法律で大統領が命令を出すことはできないと言いました。Dia kata, mahkamah tu kata, mereka berkata, Presiden tidak boleh mengeluarkan arahan dengan menggunakan undang-undang ini. So dia tak boleh keluarkan sebenarnya. Okay, lepas tu, この後すぐトランプ大統領は別の法律を使って新しく 10% の関税を取り始めていました。そしてこの関税についてもアメリカの裁判所は法律に違反していると言いました。Okay, so dia kata selepas itu terus, sugu ni maksud terus. Kalau beginner better mula dengan kanji, tidak FX read. Beginner better mula dengan hiragana, katakana. Unless kalau ada masalah pembelajaran tak boleh belajar huruf, which ada beberapa orang yang ada masalah pembelajaran lah, dia tak boleh nak belajar huruf, then saya suggest pakai bunyi sahaja, auditory. Sebab macam saya explain tadi, dalam bahasa tidak limited kepada membaca menulis sahaja. Kalau boleh membaca, kalau boleh menulis sangat bagus. Tapi bahasa ni orang banyak lupa yang kita banyak bercakap dan mendengar lebih daripada kita menulis dan membaca. RJJ-san, konnichiwa. Okay, anyway, sugu dekat sini maksudnya terus. Kono atau sugu, selepas ini, selepas kejadian itu, dia terus. Ada orang hantar terus. Terima kasih, Bara, arigatou gozaimasu. Wangi wangi. Okay, so kemudian selepas ini, Trump Daitorio, Presiden Donald Trump, 別の法律を使ってmenggunakan, wih, fasihah doh, what the heck, legenda ni mesti Cibi bawa dia datang ni.
Mana ada, kata Fasiha. Tak ingat dah nama dia. Fasiha. Okay. So dia kata menggunakan undang-undang yang berbeza, atarashku 10%の関税取り始めていました. Saya lupa actually perkataan tori hajimeru ni. Contoh mati kasai. Tori hajimeru. Kejap saya lupa lah. Mana ada sendirilah. Sorry guys, ni student lama sensei. So sahajalah kata hai. Saya lupa lah apa maksud tori hajimeru Saya pernah belajar ni dulu. Tori hajimeru. Saya tahu tak yang pasal pembinaan masjid kat Jepun tu? Pembinaan masjid ke pembakaran masjid? Sebab dekat Hokkaido ada kes masjid dibakar by the way. Mula je. Mula buat. Tu je. Okay, so dia kata atarashku 10% no kanze tori hajimete imashita. Depa pula. Dia memulakan tarif 10% yang baru menggunakan undang-undang yang lain daripada itu. そしてこの関税についてもアメリカの裁判所は法律に違反していると言いました. So berkenaan dengan tarif ini pun Amerika punya mahkamah telah mengatakan bahawa ini going against the law lah. トランプ大統領は裁判所には何も驚かない。また別の方法を考えると話しています. So dia kata Presiden Trump kepada mahkamah ni tak ada benda lah nak terkejut sangat. Saya akan gunakan cara lain. Saya akan fikir cara lain untuk menaikkan tarif ke luar negara. So tak tahulah kenapa Trump buat tarif naik macam ni, tapi dia mungkin berkaitan dengan peperangan dengan Iran, which ramai yang kata Trump sekarang tengah kalah. US tengah kalah dengan peperangan dalam Iran sebab dia orang kena pressure. Macam tu Okay guys, ada soalan tak sebelum sesi tutup live hari ni? Walaupun baru sahaja Cibi dengan Fasihah baru sahaja mahu bersua dan bertegur sapa setelah lama tidak berjumpa. Rurul Nisa pun dah masuk balik dah. Tapi saya terpaksa end kita punya live hari ni sebab sudah nak masuk pukul 4. Okay guys, tak ada soalan Kalau tak ada, kejap, you know what? Macam tu tengok saya. Okay, kalau tak ada soalan, bagi sedih. Kalau tak ada soalan, bagi sedih guys. Kalau ada soalan, bagi senyum. Tak ada soalan Kenapa Cibi dengan Fasihah sedih ni? Ada soalan ke? Ada masalah ke? Okay, semua tak ada soalan Semua tak ada soalan Betul. Okay. Hai, sedar. Minasan, kalau tak ada soalan hari ni, kita akan buat lagi live setiap hari jam 3 petang. So harapnya korang boleh join nanti. Sedar minasan, setemu nakereba juga waritai to moimasu. Arigatou gozaimashita. Mata ashita. Jangan lupa subscribe ke YouTube Kaiwa Coaching. Kita upload kita punya recording dekat situ pada siapa-siapa yang nak tengok dengan lebih penuh lah. Hai, minasan, arigatou gozaimasu. Mata ashita. Bye bye. Selamat tinggal.